Okay, aku baru balik dari bank. So, masa bercakap lah dengan orang bank tu, aku memang buka Cloud Note ni sebab aku takut ada missing information yang penting. And ramai gila tanya aku, apa benda ni? Dia record je ke? Bukan. Dia bukan recorder as in record suara je. Voice recorder yang bertukar menjadi teks, tulisan. Dia ada 4 mikrofon dalam ni. Dia boleh record suara. Contoh kalau dalam bilik ke, discussion ke, meeting room ke apa ke kan, ataupun dekat bank tadi, dia boleh detect sampai radius 5 meter. Yang aku guna ni free version. Dia transcript dalam 300 minit. Daripada speech ke tulisan tu cuma untuk sebulan. Next month dia akan renew balik. Tapi jujur aku cakap sampai sekarang aku memang guna free version je. Korang boleh adjust dekat dalam apps dia. Dia ada 3,000 lebih lah. Lebih template untuk korang nak pilih. Contoh kalau email ke, dalam app semua ada. Sebab dia menggunakan AI. Jadi dia bukan voice recorder semata. Dia memang memudahkan kerja kita. Tukar dari speech ke teks. Dia macam nota bergerak. Korang perlukan. Zaman AI yang canggih ni memang I think everyone perlukan benda ni. Pergi check out sekarang sebab harga tengah turun.